Bismillahirrahmanirrahim. Antara fitrah kesucian dan kebersihan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang merupakan kesinambungan daripada fitrah yang juga diajar oleh moyang baginda iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kebersihan gigi, iaitu dengan menggunakan siwak, dengan menggunakan sugi. Di dalam hadis Tirmizi menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan penggunaan sugi, penggunaan siwak, menekankan umatnya untuk membersihkan giginya. Subhanallah, betapa indahnya ajaran Islam yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sehingga bab gigi pun diajar dan ditekankan oleh Rasulullah SAW akan kebersihan dan kesuciannya. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW apabila bersiwak ataupun bersugi, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mulakan sebelah kanan mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu hal-hal yang mulia seperti pakai baju kanan terlebih dahulu, dan apabila masuk ke dalam masjid kaki kanan dahulu, apabila masuk ke dalam rumah juga dengan kaki kanan, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bersuci baginda akan utamakan yang kanan. Begitu juga dengan bersugi. Maka ulama mengajarkan cara adab untuk menggunakan siwak iaitu sugi, dimulakan dengan sebelah kanan dahulu, seperti mana Rasulullah SAW suka mengutamakan sebelah kanan ketika bersuci, ketika membersihkan diri. Maka ulama mengajarkan pertama diletakkan sebelah kanan atas gigi, kemudian diturunkan sebelah kiri, kemudian dinaikkan, kemudian dibawa semula sebelah kanan, dia membentuk infinity nombor 8. Begini tutorialnya. Letak di sebelah kanan atas gigi, kemudian diturunkan, kemudian dinaikkan, diturunkan, dia membentuk bulan 8. Begitulah diteruskan, kemudian barulah membersihkan bahagian-bahagian lain daripada gigi. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.